harga harga minyak minggu ni di sell naik 70 sen kepada RM6.72. RON 97 naik 40 sen kepada RM5 lebih lah. Dan RON 95 bukan subsidi naik 40 sen kepada RM4 lebih. Dan so kita masih ada lagi Budi 95, Budi 95 RM1.99. Jadi secara keseluruhannya harga minyak minggu ni di Malaysia semakin mahal. Jadi kita tak nak mempersoalkan kenapa dia mahal lah. Kalau kita tengok di social media ramai yang mempersoalkan itu. Bagi yang nak mempersoalkan itu tugas mereka lah kan. Itu mereka punya cara dia lah. Yang paling penting sekarang kita kena lalui apa yang sedang berlaku ni. So kenapa harga naik? Kenapa harga minyak ni naik? Sebab daripada peperangan yang berlaku antara Amerika, Israel dan Iran. Dan kemudian Iran kawal Selat Hormuz, di mana 20% daripada minyak dunia melalui selat ni. Dan Presiden Trump dia umumkan baru-baru ni gencatan senjata lah. Walau bagaimanapun peperangan masih lagi berlaku. Khususnya di Lebanon lah. Jadi harga barang, implikasi daripada kenaikan harga minyak ni adalah kenaikan harga barang. Sebab apa? Terutama kenaikan harga diesel lah. Majoriti transportasi kat Malaysia ni yang nak bawa barang-barang ni adalah lori-lori yang menggunakan diesel. Kalau kenderaan persendirian guna diesel ni kebanyakannya dah berehat lah kan. Kebanyakan berehat, melainkan betul-betul urgent lah. Nak guna urgent baru guna. Kalau kita tengok sekarang harga diesel RM6.72 1 liter kan. So kalau 50 liter dah 300 lebih lah. 300 lebih. Tapi kita masih beruntung lagi lah di Malaysia ni kan. Kita masih, stok minyak tu masih ada lagi. Ada tak di kawasan kalian yang minyak dah tak ada lah? So kita belum dengar lagi lah kan. So kebanyakannya masih terkawal lagi. Tak seperti di negara-negara lain ada yang berbaris panjang, berjam-jam untuk isi minyak kan. Panik buying kan. So di Malaysia belum lagi berlaku begitulah. Cuma harganya semakin meningkat. Jadi asbab daripada peningkatan harga diesel tu, maka berlakulah peningkatan harga barang-barang, khususnya semua barang. Barang makan ke tak makan ke, semua harga naik semua. Sebab apa? Transportation dia orang semua menggunakan minyak yang berkuasakan diesel kan.
kapal pakai diesel, minyak, lori pakai diesel. So bila harga diesel dah naik, maka harga-harga tu pun tak ada memang apa kata menjadi sebab lah harga-harga tu naik. Dan kalau kita tengok ucapan daripada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pun, dia minta kita berjimat cermat kan, belanja kepada barang yang perlu saja. Yang tak perlu belanja lah. Jadi itu pun satu indikator untuk kita berjimat cermat. Dan keadaan ini akan mengambil masa lah. Kalau contohlah kita kata peperangan ni dihentikan kan, tetapi kebinasaan tu dah berlaku dah. Kebinasaan pusat tapisan minyak, kebinasaan pada kemudahan-kemudahan dan sebagainya kan, dan dia memberi perlukan masa untuk memperbaiki dan sebagainya lah. Dan kita doa lah supaya 2 minggu ni perbincangan antara Amerika dan Iran memberi titik positif lah kan. So kalau kita pergi pada kalian kan, especially yang perempuan lah, bila kita pergi ke kedai runcit, pergi ke kedai Aceh, pergi ke pasar-pasar semua, kita dah merasai lah, dah rasa dah harga tu naik kan. Dan kepada peniaga-peniaga, barang-barang yang tidak menjadi keperluan tu, dah terasa lah impak dia, di mana tak ramai orang yang beli kan? Jadi dalam situasi begini, ada pekerjaan yang ditamatkan. Jadi kalau kepada yang mendapat gaji basic tu, alhamdulillah lah. Ada sebahagian company yang dah potong allowance ni semua kan. Jadi dengan modal kita yang ada sekarang ni, so kita tak ada kuasa membeli yang lebih besar tau. Sebab apa? Jumlah pendapatan kita banyak tu, mungkin dikurangkan lagi. Kemudian harga barang meningkat kan. Jadi kita boleh membeli dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi kita kena ikat perut lah. Ni kan, kita kata kita kena ikat perut. Kalau dulu kita cerita makan je. Kalau dulu kita makan sehari 5 kali. So sekarang ni kita dah membeli lebih sedikit. So kita kena kurangkan jumlah kita makan tu. Kita makan mungkin sehari 3 kali. So apa yang berlaku pada 2, 3, 4 minggu akan datang, kita belum tentu lagi. Wah, Bos Halimah Bos Halimah, memang harga dah naik sekarang. Pucuk paku harga RM7 lah. Itulah RM7. Kalau dulu berapa ya? Itu barang-barang kadang-kadang yang ambil pucuk paku tu orang kampung kan. Kemudian dikumpulkan pada satu tempat, kemudian lori bawa ke bandar, ke Kajang, ke mana-mana lah di KL kan, untuk dijual. Jadi kos penghantaran tu pun dah meningkat kan. Jadi sekarang ni situasi dia pada peniaga tu sendiri, contoh kalau kedai makan kan,
Kita tahu sekarang ada kedai-kedai makan yang biasa, kedai makan yang sederhana, kedai makan yang fine dining mewah kan. Jadi situasi sekarang ada orang kalau sebelum berlakunya peperangan ni, ada orang dia nak cuba kan, dia nak cuba makan di kedai-kedai yang mahal dan sebagainya. Tapi sekarang kita kena fikir 4-5 kali lah nak makan kat kedai mahal kan. Malahan nak makan di kedai yang murah pun kena fikir banyak kali. Melainkan mereka yang bekerja, mungkin kita makan, kalau dulu kita makan sekali makan 2 lauk, 3 lauk kan. So sekarang kita makan, kita akan kawal lah, makan satu jenis lauk je, satu jenis lauk, satu jenis sayur atau satu jenis lauk saja kan. Yang penting adalah seperut kan. Jadi maknanya kita punya customer tu dia mengambil semakin kurang, apa yang dia ambil tu semakin kurang. Jadi pekedai-pekedai harus memikirkan untuk mengurangkan jumlah makanan yang mereka serve tu lah. Mereka serve kan. Ada pula yang mungkin bawa bekal daripada rumah. Supaya dia boleh boleh kawal portion dia kan. Portion. Kalau dulu kita beli ayam, satu ekor ayam potong 8, portion dia besar. So sekarang kita dah potong 12 ke kan, potong 15 ke. Kita satu ekor ayam, kalau dulu kita makan mungkin satu keluarga sekali saja. Tapi sekarang kita dah kita perlu makan seekor ayam bagi 2 kan. Tengah hari satu, separuh, tengah hari separuh lagi, sebelah malam kan. Sebelah malam. Itu keadaan yang sedang berlaku sekarang. Ini bukan satu yang kejadian yang sebentar. Dia bukan satu kejadian yang berlaku dalam masa yang terhad. Dia malahan dia adalah satu kejadian yang kita tak tahu berapa lama dia boleh berlaku kan. Terima kasih kepada semua penonton-penonton. Saya sedang berbual perkara yang sedang berlaku di dunia sekarang lah. Bukan saja di Malaysia, malahan di seluruh dunia kan. Di seluruh dunia peningkatan harga bahan bakar, iaitu minyak, yang menyebabkan peningkatan harga barang-barang kan. Barang-barang. Jadi terutama sekali makan lah. Sebab makan ni memang kita nak makan setiap hari untuk survival kita kan. Jadi sekarang ni kita hidup untuk makan atau kita makan untuk hidup. So of course lah, makan untuk hidup. Sebab apa? Barang-barang dah semakin mahal kan. Semakin mahal. Dan mereka pula dapat pun mahal. Jadi mereka nak jual pun, dengan jual bukanlah mereka nak dapat keuntungan yang lebih kan. Tetapi mereka dapat barang tu pun dah mahal, jadi mereka jual dengan harga yang mahal. Betul tu. Ya, saya baca ni kan. Ramai masih tak mengaku mereka terjejas. Seorang banker bila ditanya terkesan tak dengan kenaikan harga, dia kata dia tak terkesan. Yang terkesan orang-orang yang membeli kek dia. Sebenarnya keadaan tu beri kesan pada dia sebab orang dah mula tak membeli kek dia. Betul lah tu. Dia kadang-kadang dia nak menidakkan kan. So yalah, terutama pada kedai-kedai makan yang menjual makanan yang
apa kita kata, contoh macam jual dessert dan sebagainya kan. Bila dalam keadaan yang macam ni, kita nak makan nasi ke kita nak makan makanan yang apa, yang mewah lah, kita katakan mewah. Sudah tentu kita akan balik pada asas kita, iaitu pada makanan yang kita nak makan nasi dengan lauk kan. Sebab makanan tu bukan keperluan kita. Bukan keperluan tu. Itu kalau contoh kita dah makan nasi, kita dah ni, kemudian kita nak makan extra dessert dan sebagainya, itu okey lah. Tapi dalam keadaan sekarang ni, itulah kita katakan, dia akan memberi impak pada peniaga-peniaga, bagi impak pada peniaga-peniaga, terutama pada peniaga-peniaga yang menjual makanan, pakaian yang bukan menjadi keperluan kepada kita kan. Bukan jadi keperluan kepada kita, dia akan memberi kesan. Sebab apa? Ramai orang dia hidup dengan pendapatan yang dia ada. Pendapatan yang dia ada, jadi dia perlukan apa? Perlu berkawal lah, perlu safe kan. Berjimat cermat. Jadi dia hanya berbelanja kepada makanan-makanan, pada keperluan-keperluan yang untuk dia boleh hidup, boleh survive. Dan satu lagi, kadang pendapatan dia itu pun dah kena potong lah. Itu belum cerita lagi yang diberhentikan kerja kan. Diberhentikan kerja, tak ada sumber pendapatan. Itu lagi kesian lah. Bagi orang yang tak ada sumber pendapatan, lagi kesian dalam situasi sekarang. Kita perlu apa? Perlu terus hidup. Perlu terus hidup kan. Itu kita kata bagi orang-orang yang nak ikat perut lah. Ikat perut kan. Jadi pengorbanan dia kena orang yang dia dapat gaji daripada pekerjaan mereka. Kemudian bila berbelanja, harga barang semakin naik, so dia dapat jumlah yang sedikit. So ada banyak perkara-perkara yang mereka terpaksa hentikan. Kalau dulu kita minum kopi, kita makan makanan-makanan yang viral dan sebagainya, tapi hari ni kita kena fikir kan. Kita automatik lah mungkin kita akan rasa, oh, kita dah tak perlu tu, kita dah tak perlu makanan-makanan mewah tu kan, sebagainya kan. Jadi of course lah, kepada toki-toki kedai tu, dia tak ada pilihan lain lah kan. So bila dia dah melalui masa, bila dia dah rugi, dia terpaksa tutup kedai lah. Terpaksa tutup kedai kan. Dan kita akan melihat dalam tempoh beberapa bulan ni, banyak kedai-kedai yang akan ditutup. Sebab orang berbelanja pada yang perlu saja. Perlu saja. Atau pilihan yang kedua, kita bekerja sekarang, kita berniaga sekarang, so kita buat extra pekerjaan. So of course lah, kita kena sacrifice masa kita lah kan, masa renggang kita, masa apa, so kita tak ada lah masa nak rehat kan. Tak ada zon selesa lagi. So, dalam situasi sekarang memang kita tak ada apa, tak boleh nak rehat-rehat lah, untuk kita cover kita punya pendapatan kita kan, untuk kita menambah pendapatan kita, untuk kita dapat membeli jumlah yang sama seperti sebelum harga naik dulu. Sebelum harga naik dulu kan. Tapi apa pekerjaan yang kita nak buat, itu pun satu perkara juga kan. Kalau sebelum ni mungkin kita jadi affiliate TikTok kan, kita jual produk-produk, affiliate Shopee, kita jual barang-barang. Tapi adakah barang-barang tu sekarang ni diperlukan oleh
pengguna. Itu satu perkara juga. Satu perkara juga. Itu yang kita kena buat kajian lah, buat analisa kan, adakah perlu. Dan kalau kita tengok contoh menjadi affiliate kan, antara yang popular sekarang jadi affiliate lah, affiliate TikTok, affiliate Shopee, yang kita dibayar berapa persen lah setiap kali penjualan tu berlaku kan. Tapi kita kena kaji balik semula sama ada produk-produk yang kita jual tu menjadi rebutan atau tidak kan. So adakah produk yang kita jual tu dapat membantu mereka, ataupun produk-produk tersebut hanya sebagai produk yang bukan keperluan lah, bukan keperluan kan, bukan keperluan. Jadi kalau dia tak beli pun tak apa. So dalam suasana begini ni, keadaan ekonomi yang begini ni, sudah pasti mereka akan hanya membeli, pengguna-pengguna akan hanya membeli produk-produk yang mereka betul-betul perlukan. So antaranya of course lah, contoh macam ada orang nak buat pertanian kat rumah kan. So dia perlukan baja lah, tanah lah, apa semua, peralatan-peralatan semua. Jadi itu mungkin sebahagian daripada area yang kita kena perhatikan lah. Sebagai affiliate kan, sebagai affiliate. Dan berapa pula modal dia? Modal dia mungkin nak jadi affiliate tu kita daftar secara percuma saja. Tapi bagaimana kita nak menyebarkannya kan, kita kena Google buat FB ads ke, kita kena buat live ke all the time kan. Kita kena buat supaya orang tahu bahawa kita ada menjual produk-produk yang diperlukan. Ataupun kita mencari produk-produk yang berbentuk digital. Digital dan sangat diperlukan. So kalau kita tengok contoh pada yang sebelum ni kan, berlaku PKP COVID. Bila berlaku COVID, dalam jangka yang berapa tahun tu, 2-3 tahun tu berlaku COVID tu, ramai orang kembali kepada apa? Kembali kepada Al-Quran. Masa tu kita tengoklah orang buat apa, ustaz-ustaz buat live kan, baca Quran, ada 1,000 orang yang ada dalam Zoom tersebut. Maksimum lah, maximum capacity kan 1,000. Ada 2, ada kadang-kadang sampai ada 2 session, 3 session kan. Jadi memang fitrah dia tu macam tu kan. Bila kita berlaku kesusahan, kita akan kembali semula kepada Allah kan. Kita dekat semula pada Allah kan. Jadi itu produk-produk yang diperlukan. Produk-produk yang diperlukan, beli Al-Quran, beli Al-Quran digital dan sebagainya kan. Itu produk-produk yang diperlukan. Kemudian kita ada tim yang boleh membantu untuk, kalau sebelum ni kita baca saja Al-Quran. Baca Al-Quran, lepas tu ambil masa kita kita belajar tajwid dia, sebutan yang betul kan, dan sebagainya. So masa dah berubah. So ini masanya untuk kita bukan sahaja kita membaca dengan betul, dan kita nak faham. Sebab apa? Sebenarnya solusi apa saja masalah kat dunia ni, solusi dia ada kat Al-Quran. Solusi dia ada di dalam Al-Quran. So satu-satu bacaan tu, dia ada tadabbur dia lah. Ada tadabbur dia, ada tafsir. Tapi dia akan relate dengan masalah
orang yang membaca tersebut. Satu ayat yang sama dibaca oleh 5-6 orang, dan setiap orang ada masalah yang berbeza-beza, kefahamannya mengikut masalah yang sedang dilalui. Yang sedang dilalui. Terima kasih kepada kalian yang menonton ni. So saya sekarang tengah bercerita tentang isu semasa lah. Itu kenaikan harga minyak. Kenaikan minyak dan menyebabkan kenaikan harga barang-barang keperluan kita, dan dia mengubah cara kita berfikir, cara kita bertindak, kan? Cara kita bertindak. Dan saya bercerita tentang bagaimana apabila manusia ni bila dia ada masalah, dia akan kembali dekat kepada Allah. Dia akan kembali dekat pada Al-Quran. So kalau contoh macam pada PKP 2-3 tahun lepas lah. So ramai yang duduk baca Quran bersama dengan ustazah, buat secara Zoom 1,000 orang kan. Ada sesi pagi, ada sesi petang, ada sesi malam, ada sesi 2/3 daripada 2/3 malam. So sekarang ni kita nak, bukan saja kita nak kita boleh baca Quran dengan baik, kita nak amalkan, dan kita nak faham. Kita nak faham. Jadi di situlah solusi kepada masalah-masalah yang kita hadapi kan. Jadi sekarang ni kita dah ada satu teknologi untuk orang biasa. Orang biasa lah, macam saya ni orang biasa. Mungkin kalian lah orang biasa kan, yang selama ni ada keinginan untuk memahami bahasa Al-Quran. So sekarang kita dah ada teknik lah, dah ada cara bagaimana kita nak faham bahasa Al-Quran dengan cepat. Dah ada cara dia. Dan of course lah, dan teknik ni dah ada dalam pasaran lebih daripada 3 tahun dah. Daripada 3 tahun, dan terus improve kan dari masa ke semasa. Banyak perkara-perkara baru yang berlaku, dan kita dah ada banyak bahasa. So teknologi ni bukan hanya untuk orang Malaysia saja. Dia juga sebab ada banyak bahasa. Ada bahasa Inggeris kan? Bahasa Inggeris berapa ratus juta tu, daripada Europe, US, Afrika, kemudian ke Jepun, Korea, semua yang boleh berbahasa Inggeris, mereka bolehlah guna apps ni. Kemudian kita ada bahasa Urdu kan. Urdu pun berapa ratus juta pengguna bahasa Urdu kan. Bahasa Urdu. Kemudian kita ada bahasa Indonesia, lebih daripada 300 juta pengguna bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri pun dah 230 juta. Kebanyakan negara-negara di luar sana tu, di mana ada peluang pekerjaan, di situ ada orang Indonesia yang bekerja kan. Kemudian kita ada bahasa Thailand, selatan Thailand kan. Dan di Bangkok pun, di Chiang Mai, berapa ramai orang yang boleh berbahasa Thailand ni. Kemudian kita ada bahasa Khmer. Bahasa Khmer. Jadi kalau kita boleh je pergi ke dalam pergi ke Apple Store, ataupun kalau yang Android kita pakai Google Play kan. Pergi kat tu kita cari perkataan Think T-H-I-N-K, Think Quran, Q-U-R-A-N, Quran. Cari Think Quran. Lepas tu kita boleh download secara kita boleh download, dan kita boleh gunakan. Download, kita boleh gunakan 111 perkataan, lebih kurang dalam 43% lah. Kita boleh faham 43% daripada Al-Quran. So untuk kita pakai full version,
So boleh guna discount code. Discount code saya itu Denai Hati, DENAIHATI, Denai Hati. So di bahagian profile tu kan kita boleh ubah kod, kita masuklah kod saya tu. So baru akan dapat diskaun. Diskaun pembelian 25%. Dapat diskaun pembelian 25%. 5%. Banyak tu. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Kalau beli yang combo tu, iaitu kita ada dua version, Word Quest dengan Surah Quest kan. So kalau kita beli dua-dua version tu, kita akan dapat diskaun RM300. RM300. Jadi boleh download lah. Boleh download Think Quran, THINK QURAN. Dia bukan apps mengaji. Bukan app mengaji. So kalau app mengaji ni dah banyak dah sangat kan. Dah banyak sangat yang dan kemudian ada macam-macam apa imam yang baca kan. Itu khas untuk belajar mengaji lah. Yang ini khas untuk belajar bahasa Al-Quran. So kita tahu kul, maksudnya katakanlah Al-Lazi kan, yang suduri, dada-dada, min daripada, dan macam-macam lagi lah. So bila kita contoh baca surah surah Al-Fatihah kan, kita baca surah Al-Fatihah, insyaAllah lah kita boleh faham makna dia. Kita faham makna dia. Yang penting kita faham makna dia dulu. Sebelum saya berjumpa dengan apps Think Quran ni, saya pun tak faham. So kita solat kan. Bila kita solat, kita pun tak berapa faham sangat bahasa solat tu. Kalau Al-Fatihah tu, so kita baca 17 kali sehari. 17 kali sehari kita baca. Itu yang yang wajib lah. Tak masuk yang sunat kan. 17 kali sehari. So selepas bila kita dah guna apps ni, kita boleh faham. Kita boleh faham perkataan-perkataan yang ada dalam tu. So, tapi kalau kita nak tahu lebih dalam, so kita jumpalah ustaz dengan ustazah kan. So kita boleh tadabbur, tafsir. Yang paling penting kita faham. Kita faham maksud perkataan-perkataan yang kita baca tu. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil Qul huwallah dan sebagainya kan. So ada surah-surah tu lah yang kita boleh belajar daripada apps ni. Jadi sebab apa? Sebab kita ni semakin memang begitulah keadaan ni kan. Bila kita diuji dengan kesusahan, so kita akan kembali kepada Yang Maha Esa lah, pada Allah SWT. So antara perkara pertama yang kita buat adalah kita akan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Jadi selama ni kita baca saja, lepas tu baca dengan tajuk yang betul, tapi kita tak faham. So sekarang ni nak faham. So salah satu alternatif yang ada sekarang adalah dengan menggunakan apps Think Quran. So kita belajar kan, kita belajar dan kita memahami perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran tu. InsyaAllah kita boleh kita akan dibantulah oleh Allah SWT kan untuk memahami bahasa Al-Quran. Mengambil masa. So satu hari kita belajar 15 ke 30 minit kan. Buat latih to be kan, sehingga kita boleh memahami bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran. Itu dia punya kunci dia lah. Kunci kepada ketenangan jiwa kita, kelapangan hati kita kan. Itu kunci dia. So itulah. Apa pun harga minyak dah semakin meningkat. Ada keperluan yang kita tak boleh nak
nak beli lah sekarang ni kan. Sebab apa? Dengan kedudukan kewangan kita. Jadi salah satu kaedah adalah menjadi affiliate. Affiliate kepada apps Tim Quran. So kita nak bantu orang seramai yang mungkin baca Quran, kemudian mereka faham. Baca Quran, mereka faham. Itu dia. Itu tujuan dia lah. Tujuan paling utama sekali lah. So, bila kita jadi affiliate ni, kita akan dapat diskaun. Kita boleh bagi diskaun kepada pengguna-pengguna. Pengguna tak perlu beli harga yang mahal kan. So gunalah harga diskaun yang ada. Okay. So saya rasa kita buat pilihan yang tepat, buat pilihan yang betul, apa yang kita nak lakukan supaya tidaklah kita susah semakin susah. Tapi sebenarnya dalam apa juga kejadian yang berlaku kat dunia ni ada peluang. Ada peluang. Sekarang ni berlaku peningkatan harga barang-barang makan dan juga barang-barang lain lah. So apa peluang yang kita dapat? So itu peluang tu yang kita nak kan. Dan kita bekerja sebagai dalam satu pasukan. Ada tim kita yang boleh membantu pada kalian semua bagaimana cara untuk menjana pendapatan. Menjana pendapatan.